Hai, apa khabar cikgu-cikgu dan pastinya adik-adik pelajar sekalian? Wah, nampak bersemangat betul semuanya hari ini. Okey, tak payah buang masa, jom kita terus selami apa yang menanti kita. Selamat datang ke sesi penerangan khas untuk program lawatan sambil belajar ke Cameron Highlands. Abang selaku pemandu pelancong tempatan korang dan juga ibarat abang kawasan untuk trip ini, memang tak sabar nak bawa anda semua teroka keindahan dan rahsia percutian pendidikan kita. Sesi hari ini akan bagi gambaran yang sangat jelas tentang apa yang bakal kita lalui bersama nanti. Cuba adik-adik bayangkan sekejap. Kat sekolah atau kat bandar kita sekarang, panas terik tu boleh cecah 32 darjah Celsius kan? Memang berpelusakan. Tapi, sebaik saja bas kita meredah naik ke tanah tinggi Cameron Highlands nanti, bam! Korang seolah-olah melangkah masuk ke dalam peti sejuk gergasi semula jadi. Suhu dia sejuk, relax je antara 10 hingga 25 darjah Celsius. Udara segar di ketinggian lebih 1000 meter inilah rasa utama kenapa macam-macam aktiviti best kita boleh buat kat sana. Okey, sebelum kita sembang pasal benda yang seronok, kita tengok dulu tentang persediaan dan keselamatan wajib. Dengar sini baik-baik ya. Keselamatan dan keselesaan korang adalah keutamaan nombor 1 abang. Pertama sekali, semua murid wajib pakai seluar panjang. Hutan tu nanti banyak dahan, serangga, kita nak elak cala dan lindung kaki kita. Kedua, tolonglah bawa baju tebal ya. Jangan main-main dengan cuaca sejuk kat sana. Silap hari bulan boleh menggigil. Ketiga, dan ini pesanan abang yang tegas tapi penuh kasih sayang untuk semua murid perempuan Islam, pastikan korang bertudung dan menutup aurat dengan sempurna sepanjang lawatan ni. Kita nak seronok, tapi dalam masa yang sama, keselamatan diri terpelihara dan imej baik sekolah tetap kita jaga. Setuju? Jadual 3 hari kita ni memang padat gila. Hari pertama, kita akan terjun ke dunia agropelancongan. Hari kedua pula, siapkan stamina sebab kita ada ekspedisi hutan fantasi. Dan hari ketiga, kita relax sikit, bermesra dengan haiwan dan borong cenderamata. Menarik kan? Jom kita mulakan dengan hari pertama, dunia agropelancongan. Adik-adik pernah terfikir tak? Boleh ke bunga tulip tumbuh kat Malaysia? Selalu kita tengok kat Eropah je, betul tak? Tapi kat Taman Agro Pelancongan Mardi, benda ni tak mustahil langsung. Bukan setakat tulip. Hasil inovasi R&D kita, diorang siap boleh tanam lebih 50 jenis tanaman iklim sejuk macam anggur, apple, buah tin. Korang akan saksikan sendiri kehebatan teknologi pertanian tempatan kita. Bukan setakat baca dalam buku teks sains tau. Lepas tu, kita akan pergi cuci mata tengok hamparan hijau tanpa penghujung kat ladang teh Boh Sungai Palas. Bayangkan karpet hijau berbukit bukau, cantik sangat. Kita akan tengok sendiri perjalanan daun teh ni dipetik, kemudian masuk kilang untuk dikeringkan sehinggalah dibungkus segar. Bau teh wangi yang keluar daripada kilang tu, memang satu pengalaman deria yang tak boleh lupa. Seterusnya, hari kedua, ekspedisi hutan fantasi. 2000 meter. Tu bukan sebarang nombor ya. Tu adalah ketinggian gunung berincang dari aras laut. Bila kita berada di ketinggian ekstrim macam ni, kita dah masuk zon yang dipanggil hutan awan atau cloud forest. Cuaca sangat sejuk dan awan sentiasa lalu lalang menyentuh bumi kat sini. Dan inilah dia destinasi utama kita, Mossy Forest. Abang serius, bila korang jejak kaki je kat sini, macam melangkah masuk ke dalam set filem dunia dongeng. Setiap inci dahan dan tanah dilitupi lumut hijau yang tebal macam permaidani. Kita sengaja rancang pergi awal pagi sebab nak tangkap kabus tebal tu. Sesiapa yang suka bergambar ala-ala filem Lord of the Rings, abang garanti ini adalah pot paling epik untuk ambil gambar kumpulan korang. Tapi sebelum tu, satu pesanan mesra dan tip penting untuk cikgu-cikgu. Pastikan cikgu dah tempah pengangkutan pacuan 4 roda atau 4x4 ni awal-awal ya. Jalan naik ke Gunung Berincang ni memang curam, sempit dan kadang-kadang licin. Bas sekolah memang tak selamat nak naik. Naik 4x4 ni sendiri pun dah jadi satu pengembaraan yang mendebarkan buat adik-adik ni nanti. Untuk mendaki ni, ada 4 peraturan emas wajib ikut. Pertama, pastikan pakai kasut sukan atau kasut mendaki yang kukuh. Kedua, tolong sentiasa jalan di atas laluan kayu yang disediakan. Ketiga, jangan gatal tangan nak sentuh atau pijak lumut tu. Ekosistem tu sangat rapuh, nak tumbuh ambil masa beratus tahun tau. Dan keempat, tolong jaga kebersihan. Peraturan ini juga terpakai bila kita buat pemerhatian ekologi dan meredah denai kat air terjun Robinson Falls nanti. Keselamatan dan pemeliharaan mesti jalan seiring. Okey, kita masuk ke hari ketiga, haiwan dan kenangan. Dengan cuma RM12,
Nilai yang berbaloi gila ni membolehkan adik-adik masuk ke The Sheep Sanctuary. Lepas penat hiking kemarin, hari ni kita santai-santai sikit. Kat sini, korang boleh belai, bagi makan dan ambil gambar puas-puas dengan biri-biri yang gebu dan manja sambil ditiup angin sejuk. Memang seronok habis. Aktiviti hari terakhir kita ni macam-macam ada. Mula-mula kita hands-on petik strawberry segar yang merah menyala tu kat KHM Strawberries. Lepas main dengan biri-biri, kita ubah angin sikit jadi saintis muda kat Highlands Apiary Farm untuk tengok sendiri kitaran hidup lebah dan proses madu. Akhir sekali, kita cuci mata kat Cactus Point. Korang pasti rambang mata tengok kaktus. Dari yang comel sebesar guli sampailah yang setinggi abang. Sebelum kita ucapkan selamat tinggal pada Cameron Highlands, jangan lupa beli cenderamata sikit. Belikan jam strawberry, teh atau rantai kunci untuk mak ayah yang tunggu kat rumah tu. Dan sebagai abang kawasan korang, ini satu nasihat ikhlas. Pastikan korang ambil gambar kumpulan banyak-banyak. Jadikan kabus mossy forest dan hamparan teh tu sebagai latar belakang yang cantik. Memori lawatan sekolah ni lah yang korang akan kenang sampai bila-bila. Jadi Ahmad Syam, dah dapat bayangkan betapa bestnya pengembaraan agropelancongan dan ekologi kita nanti? Soalan terakhir abang, adakah korang dah bersedia? Abang harap bila balik nanti, korang bukan sekadar bawa balik gambar, tapi balik dengan minda yang lebih peka dan sayang pada alam semula jadi. Pergi kemas beg sekarang, siapkan fizikal dan mental dan kita jumpa di hari kejadian. Memang tak sabar rasanya.